Saya betul-betul baru buat brand. Macam mana saya nak kembangkan brand saya ni? Okey, awak kena tahu formula branding. Bila awak tahu formula branding ni guys, sebenarnya branding ni simple je. Ini formula branding. Branding equal positioning plus USP plus frequency. Apa maksudnya? Okey. Mula-mula bila awak nak buat branding, awak nak orang kenal, awak nak orang ingat, orang nak jadikan awak sebagai household name ataupun brand yang disebut-sebut oleh orang, awak kena ada clear positioning. Apa maksud positioning? Ada 4 positioning, posisi branding yang awak boleh pilih. Awak boleh pilih, tengok gambar ni, brand yang paling murah, cheap, ataupun brand yang paling quality, ataupun brand yang paling laju, speed, ataupun brand yang paling senang dapat distribution. Ini adalah 4 kemenangan dalam branding. Okay, apa maksudnya? Contoh kita ambil chip, Speedmart kat belakang ni. Cuba pusing sekejap. Tengok tu. Tu Speedmart tu. Kamu ngam ada Speedmart. Speedmart kat belakang ni guys, dia terkenal dengan apa? Adakah laju? Adakah kualiti? Experience dia macam shopping kat Village Grocer? Tak. Speedmart ni terkenal dengan murah. Ada setengah brand memang dia menang pada cheap, paling-paling murah. Sampai harga dia sen-sen. Itu nak maksudnya positioning menang pada cheap. Lepas tu barulah sekarang dia menang pada distribution. Sebab tu kita tengok distribution ni maksudnya banyak cawangan Speedmart sebab investor dah start masuk. Jangan just Speedmart sekarang. Just Speedmart waktu dia ada 3 cawangan pertama. Itu kemenangan pada positioning pertama. Ataupun awak tak nak, saya tak nak cheap, saya tak suka lah jual barang murah. Okay fine. Awak nak jadi apa? Awak boleh pilih quality. Quality ni maksudnya awak memang fokus kepada produk yang sangat-sangat high end, high quality. Contoh brand apa? Ni. Kebetulan ada. Ni apa ni? MacBook. Apple bagai apa semua ni. Ni memang fokus pada kualiti. Waktu dia mula-mula masuk market memang terkenal, hebat kau, kualiti masuk pakai Apple, ada pride, dia ada sense of bangga sikit. So itu adalah barang-barang premium. Tapi tak murah lah guys, memang mahal lah. Ataupun awak nak main pada speed. Speed biasanya servis. Contoh ambil McDonald. Adakah McDonald sedap? Tak juga. Kualiti tak juga. Adakah McDonald laju? McDonald murah? Tak. McDonald tak murah guys, mahal. Tapi McDonald menang pada positioning yang ketiga, iaitu speed sangat laju servis dia. Dan barulah menang pada distribution. So awak kena pilih menang salah satu. Menang satu sengaja kalah semua. Dan jarang kita boleh menang pada distribution. Distribution ni adalah game-game investor sahaja. Bila jerung besar masuk Malaysia, berbum keluar terus. So itu adalah branding formula yang pertama, iaitu positioning. Bila awak dah clear, okay fine, aku nak ambil positioning quality. Awak keluarkan positioning tu. Sekarang ni saya nak listkan. Awak listkan 3 USP dalam positioning quality. Baru awak listkan, okey, apa maksud quality bagi awak? Nombor 1, kita boleh custom made. Nombor 2, design kita memang. Nombor 3, kita ada bagi tester. Contoh kalau awak buat company printing lah contohnya. So awak keluarkan USP dan lepas tu awak main pula game frequency. Ini ketiga pula. Awak kena nampak dekat video, dekat TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. So maksudnya awak kena main game content. So kalau orang tanya saya, tuan, macam mana saya nak naikkan branding company saya? Formula saya simple. Tengok ni. Branding equal positioning plus USP plus frequency. Awak buat semua ni orang akan start ingat. Sebab tu kita ada satu brand, car rental, company saya. Sebelum kita start menjual, sebulan sebelum kita nak buat konten dah. Kita dah buat gila-gila konten. Buat konten. Biar orang nampak dulu. Sampailah tahap. Bila kita orang launch je, sale terus 185,000 sebulan. So kalau korang nak belajar, boleh tekan dekat link bio guys. Saya ada sediakan panduan sikit untuk korang belajar cara macam mana nak grow branding. Dan hopefully dengan branding yang betul, bisnes meletup. Dan branding akan bantu team sale senang close. Branding akan bantu marketing pun. Kos CPL makin murah, CPP akan murah. Sebab tu korang tengok, saya nak push ads satuan, saya nak push team sale, tapi branding tak power, tak guna juga. Sebab tu kadang-kadang kita duk busy betulkan sale, betulkan marketing, branding lupa nak betulkan, iaitu positioning, USP dan juga frekuensi. Jumpa dalam video seterusnya. Zas.